Saya dulu, saudara, saya ambil kesempatan ini, saya nak cerita satu cerita yang pada saya, saudara, pada saya gempak lah, saudara. Simpati pun ada, macam-macam pun ada, kesian pun ada, saudara. Dulu tahu, masa saya mula-mula pakai kereta Mega Wharf, Proton Mega Wharf. Sebelum pakai Wira, pakai Proton Mega Wharf. Masa tu, saudara, masa saya pakai kereta tu, saya selalu bawa mak saya, atuk saya jalan-jalan. Pada suatu hari, saya bawa mak saya jalan-jalan daripada area Dengkel ke Banting. Begitulah lebih kurang jalannya. Daripada Jenderam ke Banting melalui Dengkel. Dulu jalan dulu dia liku-liku, dia tak macam jalan sekarang dah besar. Dulu jalannya kecil-kecil. Kalau tak silap saya awal 90-an. Kejadian ini pada bulan puasa, tuan-tuan dan puan-puan. Pada petang-petang bulan puasa, saya melalui jalan itu, saya, mak saya, bapa saya dan adik saya. Nak pergi ke Banting. Tiba-tiba jalan menjadi sesak. Dia kata dekat depan tu ada aksiden, ada jam aksiden, lori langgar kereta, dia kata. Ada kereta motor-motor yang dah lepas kan. Saya pun dengan kereta potong sebelah kiri, main sebelah kiri, sampailah dah tak boleh buat apa sebab lori dah melintang. Dia tengok lori tu, saudara, dia langgar sebuah kereta. Kereta tu seolah-olah baru keluar daripada simpang dan dikatakan kereta tu keluar daripada simpang rumah mak dia. Maknanya dia pasangan suami isteri ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia pasangan suami isteri. Dia ada anak-anak kecil, anak-anaknya diletak dekat rumah mak dia. Lagi 3-4 hari nak raya tu, dia dengan bini dia keluar daripada rumah mak dia nak pergi ke arah Banting kalau tak silap saya. Jadi nak dijadikan cerita, bini dia ni mengandung. Bini dia mengandung. Kemalangan yang berlaku itu, saudara, masa dah berlaku tu, saya cilok sampai ke depan tu, polis pun belum datang lagi masa tu. Saya cuma tengok satu kereta remuk, ada lori, ada kereta. Kemudian saya tengok dekat luar kereta tu, ada macam jenazah ditutupi dengan surat khabar. Standard lah, saudara. Kalau tak ada surat khabar nak tutup pakai apa, saudara? Silap-silap pakai daun pisang. Jadi apabila saya tengok ada jenazah ditutupi dengan surat khabar, ada 2 jenazah ditutupi dengan surat khabar. Tengok pemandu lori dia okey. Tapi pemandu kereta ni dua-dua tercampak keluar. Saya tak tahu apa-apa lagi, tak tahu ni laki ke perempuan ke apa ke, tak tahu lagi, saudara. Sehinggalah polis trafik pun sampai, Sarjan bin Sarjan sampai. Oh, kita pun tunjuklah berani. Nak tengok ni siapa yang kemalangan, siapa yang mati. Dua-dua dah mati ni, laki ke perempuan. Macam mana boleh kemalangan? Bila sarjan polis tu datang, trafik tu datang, kami pun, yang mana budak-budak kampung ni, tepi-tepi jalan ni semua nak tengok lah kan. Polis nak buka tutup surat khabar tu kan. Bila polis datang, kami pun dekat. Jeng. Polis tu pun nak buka lah. Polis tu pun buka saja surat khabar, saudara. Saya tengok, saudara, dekat celah peha perempuan tu, yang meninggal tu perempuan. Dekat celah peha perempuan tu, saudara, ada baby. Maknanya akibat pelanggaran itu, tuan-tuan dan puan-puan, perempuan yang mengandung tu terkeluar baby dia, meninggal dekat sebelah peha perempuan tu. Bila dibuka, polis buka je, kita pun macam nak tengok lah. Bila kita tengok, wah, semuanya bersepai belah, tak dapat melihat pemandangan yang memang tak boleh dibayangkan, dengan darah banyak. Tiba-tiba dekat peha dia tu ada baby. Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah pengalaman saya, saudara. Memang, jadi banyaklah bila pengalaman kita melihat benda-benda yang begitu, dia akan menjadikan kita lebih bersyukur. Masya Allah. Kita lebih hati-hati. Kita lebih prihatin dengan orang. InsyaAllah kita jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang tak nak jadi seperti itu, saling bantu-membantu, insyaAllah. Banyak lagi, saya rasa pengalaman anda pun banyak,
Pengalaman anda pun banyak juga insya-Allah. Boleh kita kongsi-kongsi sama-sama insya-Allah.